Diet bijak, gula cantik. Hai guys, nak tahu macam mana nak capai gula darah yang cantik? Saya nak kongsikan 5 tips pemakanan bijak untuk gula yang cantik. Tips nombor 1. Kawal jumlah karbohidrat yang diambil. Boleh guna konsep pinggan suku-suku separuh. Separuh tu bukan nasi tau. Separuh tu mestilah sayur. Nasi atau sumber karbohidrat lain seperti mi, suku je tau. Pilihlah karbohidrat bijirin penuh dan tinggi serat. Suku lagi, sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam atau protein tumbuhan seperti tauhu dan tempe. Tips kedua, mulakan makan sayur dahulu, sekurangnya 10 minit pertama dan kemudian baru makan nasi yang digaul bersama sayur dan protein tadi. Banyak kajian mendapati aturan pemakanan seperti ini dapat menurunkan aras gula selepas makan. Tips nombor 3. Kurangkan minuman manis dan makanan manis dari gula tambahan. Makan 1 hingga 2 hidangan buah-buahan sebagai snack dan minum air kosong yang banyak dalam sehari. Nak tahu, ramai kawan-kawan kita yang ada diabetes tak cukup pengambilan sayur dan buah. Tips keempat, jangan makan banyak makanan bergoreng dan berminyak serta bersantan. Banyakkan ambil serat dan jaga berat badan. Sayangi jantung kita. Tips nombor 5. Jom bersenam sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Senaman dapat menjadikan insulin kita yang tak aktif tu menjadi lebih peka dan sensitif. Jadi, gula darah kita pun cantik. Okeylah guys, saya nak berjalan laju ni. Bye guys.